pun makna kata darimu, harum yang mekar di kebun hati, dan katamu sebuah kota bahagia akan berdiri. Andai kau membisu, tentu akhirnya perpisahan ini akan tetap terjadi. Lebih baik kau cakap pada aku terus terang. Kau mesti tahu kat mana Jannah tu ada sekarang ni. Kalau tidak malam tadi, kamu cakap dengan siapa dalam telefon malam-malam buta tu? Memang saya telefon Jannah. Tapi saya tak dapat pun cakap dengan dia sebab dia tak angkat telefon. Kenapa pula abang nak tahu dia duduk kat mana ke apa ke? Buat apa cari dia lagi? Abang sendiri yang suruh dia pergi kan? Apa kalau abang tahu dia duduk kat mana, abang nak cari dia kat sana pula? Abang nak heret dia balik ke sini, lepas tu abang nak paksa dia kahwin dengan Sufian. Kurang hajar. Kamu sepatutnya hormat aku, bukannya melawan aku. Rasa kan? Sepulah kerja dia. Yang kamu terjegat kat sini ni kenapa? Dah dapat dah nombor yang aku minta tu? Orang nak tanya mak nak masak apa pagi ni. Nombor tu orang dah tanya Abang Razlan. Dia tak disimpan apa. Susah betul lah sana tak ada, sini tak ada. Susah. Aku je lah jumpa si Majid tu. Jom kita kahwin. Ya Allah, apa aku buat ni? Saya minta maaf, Pak. Tapi awak kena tolong saya. Awak kena jadi isteri saya. Awak istighfar awak. Mungkin awak tak sedar apa yang awak cakap sekarang ni. Tapi kalau Ustaz saya pernah pesan kat saya, kalau kita berdua macam ni, yang ketiga tu syaitan. Jadi awak kena banyak berdoa, banyak bijak. Awak kena kahwin dengan saya juga. Saya dah tolong dah awak. Jadi sebagai membalas budi, awak kena kahwin dengan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Majid. Oh, Majid. Hui, Pak Lah. Apa yang terjerit tu? Ni, Mai. Engkau tahu mana Pak Majid dia pergi? Puas aku bagi salam, tak berjawab. Pak Majid dengan Mak Nap pergi Kedah katanya. Pergi Kedah? Ish, apa jauh benar pergi ni? Tak tahu lah, saya kata ada kenduri kat rumah saudara mara dekat sana. Kenduri pula. Pula aku nak buat sekarang ni. Ni, Mai, aku nak tanya kau sikit. Engkau tahu tak nombor telefon anak Pak Majid ni, Zahira? Zahira? Tak ada ni, Pak Lah. Ni kenapa, Pak Lah? Pak Lah Kelang Kabut ni, ada orang mati ke kampung kita? Kau ni apa tiba-tiba tanya orang mati kat aku pula ni? Tak adalah, saya tengok Pak Lah Kelang Kabut lah. Biasa kalau orang nak jumpa Pak Majid sebab nak mandikan jenazah. Tak ada kerja aku nak tahu pasal orang mati ya. Banyak kerja aku lagi. Pak Majid pergi kenduri, saya pula kena marah. Hai, Jannah. Akhirnya tercapai juga hasrat abang untuk memperisikan Jannah suatu hari nanti. Abang, ni nak makan ke tak nak abang ni? Dia tadi makan terhidang macam tu je. Nak makan.
Amboi, siap bagai nak rak ni. Abang nak pergi mana sebenarnya? Nak hantar kelapa sawit. Jadi malam ni abang tak balik. Abang tidur kat sana. Besok dalam pagi ataupun tengah hari abang sampai baliklah. Jadi Tini, sayang tolong tutup pintu rapat-rapat, takutlah binatang buas ke apa benda ke masuk kan. Nak pergi hantar kelapa sawit pakai macam ni? Macam ejen jual insurans je? Itulah selalu sangat salah sangka. Inilah masalah orang perempuan ni. Curiga dengan suami. Apa salahnya kalau suami nak bergaya sekali-sekala? Memanglah saya kena curiga dengan abang. Maklumlah, ada orang tu kan teringin sangat nak kahwin dua. Masalah apa? Abang tiba-tiba lapar ni. Jomlah kita makan sekarang. Wah, awak tak ada pilihan lain. Awak kena kahwin dengan saya juga. Wah! Tak boleh jadi macam ni. Aku kena keluar daripada sini. Aku datang sini sebab nak elak dia kahwin dengan Abang Sufian. Sekarang ni kena kahwin dengan dia pula. Tak naklah aku. Wah, awak dengar tak ni? Awak kena kahwin dengan saya. Happynya anak Mama. Ada berita gembira yang Mama tak tahu ke? Memang gembira sangat, Mak. Siang tadi, Mia ada Skype dengan Tengku Mami. Lepas tu, Tengku Mami kan kat Paris. So, dia tunjuk dekat Mia wedding gown yang ditempah khas untuk perkahwinan Mia dengan Izaril dari Paris. Ma, it's originally handmade from Paris, Ma. Cantik sangat. Ada save tak gambar tu? Mama nak tengok. Ada. Ni, korang berdua ni kalau bercakap pasal gaun pengantin, bukan main lagi, ya? Tarikh nikah dah tetap ke? Jangan sampai masanya nanti, gaun ke mana, pengantin tak ke mana. Abang, kenapa dengan abang ni? Tak, Papa. Ada pula cakap macam tu. Lagipun, Pa, Tengku Mami dah promise dengan Mia, dia kata once dia balik je dari Paris nanti, dia akan langsungkan perkahwinan kita orang secepat yang boleh. Oh ya? Okey, makan sayang. Makan. Hello, Kim. Kau kat mana ni? Kat Sarawak lagi? Aduh. Aku kat rumah lah. Tengah bersiap ni. Kau ni pagi-pagi buta call aku kenapa ni? Okey. Ni. Nanti kalau kau dah balik kau bagi tahu aku. Okey, bye. Serabutlah. Apa yang serabut ni? Apa yang abang risau ni? Risaulah. Keluarga Sufian tu nak datang meminang jana tu hari ni. Abah, jadi si Sufian tu datang minang jana, Abah? Kamu ingat ni kerja main-main ke? Mana aku letak muka aku ni dengan keluarga Sufian tu? Takkan aku nak bagi tahu dia yang jana tu dah lari? Abah bagi je lah tahu. Cakap je yang jana tu lari rumah sebab tak nak kahwin dengan Abang Sufian buruk tu. Kamu cakap senang lah.
Yang menanggung malu tu aku, bukan kamu. Habis tu ni, diorang kata diorang nak datang pukul apa bang? Pukul berapa tu aku tak tahulah, tapi katanya hari ni. Hari ni lah, tu yang masa kabut ni. Hari ni. Akan tetap terjadi. Awak nak pergi mana? Masuk dalam. Kau lari rumah ni, ha? Kau nak lari, ha? Oi. Awak nak pergi mana, ha? Ha? Boleh tak duduk rumah ni je? Ha? Boleh tak duduk rumah ni je? Boleh tak duduk rumah ni je? Sakit ke? Wak, saya merayu kat awak. Awak jadilah isteri saya. Saya tak nak kahwin dengan awak. Awak mesti kahwin dengan saya sebab... Tapi saya harus bertanggungjawab atas semua ni. Apa maksud awak? Saya tak faham. Sebenarnya, waktu malam awak pengsan tu, Ni kalau esok dia tak sedar-sedar agak macam mana? Kau nak biar dia tidur rumah ni ke apa malam ni? Ha? Kau family dia cari lagi. Macam mana? Ni. Kau tolong ambil beg pakaian dia kat dalam bilik aku. betul kata ustaz awak. Bila lelaki dan perempuan berkamur yang berdua-duaan, syaitan akan muncul sebagai orang ketiga. Saya minta maaf sebab saya tidak mampu melawan hasutan syaitan. Tapi bagilah saya peluang untuk tebus kesilapan saya. Awak mesti kahwin dengan saya. Kalau tak, saya akan dibayangi oleh dosa saya sendiri. Jana, sekurang-kurangnya awak bagi saya peluang untuk jadi bapa dalam kandungan awak tu. Penipu! Satu kau cakap, satu penipu aku tak percaya. Kalau awak tak percaya, tak apa. Sekurang-kurangnya saya tak lupa tanda lahir yang ada kat betis awak tu. Kau kenapa buat sini kat aku? Kenapa kau kejam sangat? Cik Damia. Selamat pagi. Cik Zari belum masuk ofis lagi. Belum masuk ofis. You tak payah nak tipu I boleh tak? Tak betul. Dia memang tak ada pun dalam bilik tu. Maaf ya, Cik Damia tak dibenarkan masuk. You ni siapa nak halang-halang I? Ha? You tahu tak I siapa?
I bakal isteri bos you. So macam mana you respect you punya boss, you kena respect I macam tu juga. Okay? Tapi Cik Damia... Real. Pukul berapa bos you nak masuk office? And dia pergi mana? Saya tak pasti. Tak pasti. You buat kerja ke you buat apa? Habis tu kalau ada klien datang nak jumpa, lepas tu you cakap apa kat diorang? Saya tak tahulah bos saya pergi mana. Macam tu? Tak guna betul. Cik ni siapa? Untuk bersamamu meniti hari. Jana. Pagiku dan kau pun berlalu, tinggalku sendiri dalam seluruh jiwaku. Macam mana si pada kat sini? Awak tak ingat ke? Hello, TZ Holding. Hello Aminah. Ya, Encik Zaril. Saya hari ini tak masuk office. Awak batalkan semua temu janji saya. Saya kurang sihat. Tapi Encik Zaril, kita ada appointment yang penting hari ini. Saya kata batalkan. Okey. Baiklah. Cantik sangat. Sekejap. Nak kena telefon bakal mak mentua. Hello, Tengku Mami. Damia ni? Damia dah pilih cincin. Tapi kan Tengku Mami, dia cantik sangat. Cuma it's quite expensive. Ya, betul. So, Tengku Mami tak kisahlah ni. Ambil je. Okey, Damia ambil Thank you Tengku Mami. I love you. Lepas ni Damia hantar. Okey, bye. Okey, dia minta hantar gambar. Sekejap Lagi sekejap, satu lagi. Akan tetap terjadi. Tini! Assalamualaikum, Tini, oi! Waalaikumsalam. Ni kenapa ni? Nak apa sini? Laki kau mana laki kau? Engkau ni dah kenapa? Sibuk-sibuk tanya laki aku. Laki aku pergi kerja lah. Tak adalah, Tini. Aku ni cuma nak menyampaikan je lah kan. Tapi sebenarnya, Tini, aku ni kesian kat engkau, Tini. Tapi kau yakin ke laki kau tu pergi kerja? Dia pergi kerja pakai macam mana? Kau ni kelakar. Dia pergi pakai baju biasa lah. Kau dah kenapa? Cakap je.
Tak adalah. Setahu aku Tini, laki kau tu nak datang rumah aku minang jana hari ni. Tahu? Engkau jangan nak buat cerita Engkau memang suka kan tengok aku laki bini bergaduh? Kau suka kan? Kau menuduh aku pula. Patutnya kau ni ucap terima kasih kat aku tau. Bagi tahu pasal laki kau tu awal-awal dekat kau. Apa kau ingat aku dapat tahu ni daripada siapa? Daripada bapak aku sendiri tu. Dah lah. Malas nak cakap dengan kau. Kau nak percaya ke? Kau tak nak percaya ke? Tu terpulanglah kat kau Tini, oi. Orang bagi tahu. Dah, aku nak balik lah. Yang patut pun laki kau tu. Balik. Dia dah tahu orang tak diundang sibuk. Pakcik. Kita buat plan yang kita dah rancang tu. Ya, jangan menyimpang pula. Ya, pakcik, abang-abang, kakak-kakak. Okey, boleh naik atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak memanjat si pohon ara. Nampak cantik berseri di taman. Bersahajat tidak terkira. Hendak memetik bunga di taman. Maaflah, saya ni tak berapa pandai sangat. Pantun. Tapi... Kejap ya, saya panggilkan suami saya. Sakit hati aku lah. Aku ni nak tolong dia mengata aku pula. Bukannya nak bagi aku minum ke, jemput masuk rumah ke? Ni rombongan Abang Sufian ni. Amboi orang tua ni. Kau buat macam kau pertama kali kau nak kahwin dengan hantarannya berdulang-dulang. Sakit betul hati aku lah dengan dia ni. Tapi nasib baik laki aku tak macam ni. Kalau laki aku macam ni, mati kau bang aku kerjakan. Maaf, ini mak dan ayah Sufian kan? Macam ni bang. Si Sufian ni kita anggap dah macam keluarga kita orang sendiri. Masa mak dengan bapak dia meninggal, daripada kecil dia tinggal dengan kita orang. Dan kita orang ni dia anggap macam keluarga kandung dia sendiri. Nama Encik? Kasim. Nama saya Mak Minah. Baiklah, Encik Kasim dan Puan Minah. Saya sebenarnya nak minta maaf atas apa yang berlaku pada hari ini. Apa yang berlaku? Anak saya yang hendak dipinang ni telah lari. Saya sendiri pun tak tahu dia dekat mana sekarang ni. Lari dengan siapa, Pak Lah? Entahlah Sufian, aku dah cuba sedaya upaya aku untuk mencari dia, tapi aku tak jumpa. Aku tak tahu dia ada dekat mana sekarang ni. Dia lari kerana dia tak nak kahwin dengan kau. Pak Lah dah janji dah nak nikahkan saya dengan Jana. Aduh, tu macam mana ni? Semua dah datang, rombongan dah datang, dah hantaran dah ada dah tu. Apa benda ni? Sirih dah ada, tu kasut dah, beg tangan semua dah ada. Dah rugilah saya, Pak Lah. Apa yang ruginya, Abang? Takut ni. Serem. Sayang. Tak guna macam jantan. Oh, tadi kata nak pergi hantar kelapa sawit je. Memang jantan tak sedari. Kau ni memang nak kena tau. Memang nak kena. Tini. Bersabar, Tini. Perkara ni kita boleh bincang. Bersabar. Sudahlah, Pak Lah. Pak Lah jangan nak ajar saya tau. Patutnya Pak Lah malu dengan ni Pak Lah sendiri. Ada kepatut nak suruh anak dia kahwin dengan lelaki kita? Masa tak ada jantan lain kat kampung ni? Mana pun patut. Malulah orang dengar ni, malulah. Malulah orang dengar, malulah bang. Malulah. Oh, tahu malu. Yang nak pergi kahwin dengan orang lain tu kenapa tanpa izin saya tak tahu malu? Ini tak payahlah kau nak berjerit-jerit kat sini lagi. Nak mencari Jana. Jana dah tak ada dah kat rumah ni. Dia dah keluar. Tak tahu ke mana dia pergi. Sudahlah Mak Su. Tak payah nak suruhkan nak masuk tu sangat lah. Kalau betul-betul dia nak laki saya ni, suruh dia berdepan dengan saya sekarang
dah sini, hantu dah ni. Baliklah Joni, jom balik. Joni, balik. Malu, sakit apa? Maafkan saya, Jannah. Hanya ni je pilihan yang terbaik saya ada sekarang. Yang mungkin akan merubah kehidupan saya selepas ini. Hatiku tetap setia padamu. Ya Tuhan, kembalikan dia padaku yang sangat mencintainya, tak bisa dapat aku terus hidup tanpa cintanya. Apalagi yang perlu ku lakukan karena segala. Jannah. Bukalah pintu ni. Nak. Saya ada beli makanan ni. Awak tak lapar ke? Nak awak dengar tak ni? Jannah. Nah. Nah, buka pintu ni. Jom makan. Kau ni macam tak guna kan? Kejam. Kau jangan ingat kau buat sesuatu macam ni kat aku tau. Aku akan buat laporan polis. Aku akan. Adik. Mulai sekarang ni, jangan jejak kaki lagi kat rumah ni. Beramus! Sampai hati sayang buat abang macam ni. Jannah mana ada pun tadi. Jannah tak ada. Jadi tak jadilah pinangan tu. Abang jangan nak cuba bodoh-bodohkan saya. Saya ni isteri abang tau. Saya ada harga diri. Oh, jadi memang betul lah. Abang beria-ria sangat nak dengan dia. Saya nak tanya abang ni. Apa yang bagus sangat si Jannah tu? Apa yang kurangnya saya? Cuba abang cakap. Cakap. Abang menyesal. Abang minta maaf. Abang menyesal. Abang bawa abang sedar yang sekarang ni isteri abang lah yang paling cantik. Sudah diam tak nak dengar. Tak payah nak manis mulut sangat Bukan baru hari ni tahu saya kahwin dengan abang. Dah 5 tahun. Setahun sangat panggil abang tu. Suka sangat menipu. Pandai-pandailah cari tempat tidur malam ni Dan saya tak izinkan abang jejak kaki kat rumah ni lagi. Faham? Beg plastik tak ada ke? Tak ada. Macam mana nak angkut ni? Akan tetap terjadi. Bang, gila zaman nasi tu sikit. Wak abang tu kosong dari tadi, tak makan. Hari ini maruahku jatuh depan keluarga Sufian tu. Semua ni gara-gara kerana anak kesayangan awak tu. Kalau dia tak lari, tak jadi macam ni. Abang tak payahlah nak fikirkan apa yang jadi siang tadi. Semua yang berlaku ni ada hikmahnya, bang. Hikmah? Hikmah apa benda ni? Hikmah supaya semua mulut orang kampung ni mengutuk aku. Ada anak tapi lari daripada rumah. Elok jugalah Jannah tu tak ada, bang. Kalau dia ada, dia terima pula lamaran Sufian tu.
Ini tu tetap akan datang kemari bang, buat kecoh. Dia tak akan benarkan Sufian tu kahwin dengan Jannah juga. Ini yang aku pelik ni. Macam mana si Tini tu tahu yang Sufian nak datang meminang si Jannah pada hari ni? Padahal Sufian dah bagi tahu dengan aku. Dia kata dia dah rahsiakan perkara ni pada bini dia. Nah, ni mesti ada mulut-mulut jahat, dengki, sampaikan berita ni pada dia. Biasalah bang, lumrah. Berita baik ini berjalan. Kalau berita buruk tu berlari sampainya. Berita yang tak sedap didengar, cepatlah sampai ke telinga. Hilang sera aku. Awak tak boleh buat laporan polis. Kau jangan buat aku Aku tetap akan buat laporan polis. Laporan polis? Awak nak buat apa? Buatlah, silakan. Saya tak takut pun. Dan awak jangan ingat yang polis akan percaya bulat-bulat dengan laporan awak tu. Dan semua itu akan membabitkan kos kewangan yang amat tinggi dekat mahkamah nanti. Awak ada duit ke nak bayar? Aku tak sangka perangai kau macam ni. Aku ingat aku dah jumpa orang yang baik. Tapi perangai kau macam binatang. Ni, awak tak ada pilihan lain. Awak kena kahwin dengan saya juga. Saya janji, saya tak akan sia-siakan hidup awak. Jannah, sekurang-kurangnya awak bagi saya peluang untuk jadi bapa dalam kandungan awak tu. Ya Allah, apa aku dah buat ni? Aku dah lukakan hati seorang perempuan yang baik, ya Allah.
Jana jangan tinggalkan abang. Jana pun tahu kan abang ikhlas ambil Jana sebagai isteri abang. Abang jujur. Kan abang dah janji dah takkan sia-siakan Jana. Aduh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya padamu aku bermohon, Ya Allah. Dan hanya Engkau saja yang mengetahui isi hati hamba-Mu ini. Aku memohon kepadamu, Ya Allah. Berikanlah perlindungan dan rahmat kepada anakku Nurjana, walaupun di mana dia berada. Dan berikanlah ketabahan untuk dia menghadapi segala dugaan di dunia ini, Ya Allah. Hanya padamu kami berserah. Ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Penuh kasih sayang, takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Bagus jugalah kalau kau dah lari, Jana. Sekurang-kurangnya tak ada siapa yang tahu apa yang berlaku antara kau dengan aku sebelum ni. Tapi kalau ada yang tahu pun, siapa yang nak percaya dengan cakap kau sekarang kan? Guna tu dah tipu Mia. Dah tipu Mia. Siapa tipu Mia? Cakap dengan bapa. Aku pun peliklah kenapa si Razlan tu asyik pergi rumah Supian tu je. Awak benar-benar ikhlas nak memperisteri Mia sebab awak suka atau ada sebab lain?